Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Arif, Datuk Seri Panglima Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh, Ketua Hakim Negara untuk mempengerusikan Mesyuarat Majlis Hakim-Hakim Malaysia kali ke-60 tahun 2026. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Amat Arif, Datuk Seri Panglima. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Arif dan Yang Arif sekalian atas kehadiran Yang Amat Arif dan Yang Arif ke mesyuarat ini. 13 saja. Yang diterima ke yang belum diterima? Yang belum diterima. Rancangan ini akan melakukan prestasi kewangan penerimaan pembayaran. That is the kind of pressure that they work in, and there the outcome is life or death. So to me, we must decide once and for all. Yeah. As possible, we will try to ensure 1 week off for the judges. Tracking chart for High Court of Sabah for civil cases as of 30th of April 2026. Berumumkan ketibaan Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara, Yang Amat Arif Presiden Mahkamah Taiwan, Yang Amat Arif Hakim Besar Wilayah dan Yang Amat Arif Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Hari ini bukan sekadar satu majlis perpisahan. Hari inilah satu detik untuk saya berhenti sejenak, melihat ke belakang dan menghargai satu perjalanan yang tidak pernah saya bayangkan akan sejauh ini. Yang tidak terhingga kerana diberi peluang untuk melafazkan ucapan besaran saya pada malam ini. It is indeed an honor to be given this opportunity to say a few words before retiring.